Akak tengok bentuk dia macam biji kopi kan. Ni biskut biji kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang love. Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak buat biskut biji kopi. Kak, dia sangat unik ya bentuk biji kopi dia, nanti akak tengok. Okey, nombor 1 kita ada mentega 125 gram. Akak akan nak pakai pure butter boleh, akak nak pakai margarine boleh, akak nak pakai pelangi ke, apa-apa yang kena pakai akak pakailah kak. Yang penting 125 gram. Nombor 2, gula aisin 75 gram. Akak wajib ayak ya. Gula aisin ni kita wajib ayak sebab kita tak nak dia berketul-ketul. Nombor 3, kuning telur. Akak boleh pakai A ataupun B, 1 biji. Nombor 4, serbuk koko 20 gram. Nombor 5, tepung jagung 25 gram. Nombor 6, tepung gandum 180 gram. Nombor 7, serbuk kopi. Akak nak pakai serbuk kopi instant boleh. Akan nak pakai kopi espresso pun boleh. 8 gram. Nombor 9, air panas. Akak air panas 15 gram tu untuk bancuh serbuk kopi kita. Macam saya akan pakai serbuk kopi ni yang instant punya ya. Okey akak, sebelum kita start, kita kena bancuh dulu kita punya serbuk kopi dan juga air panas ya. Okey, dalam ni ada air panas 15 gram. Kita masuk je terus instant kopi kita. Macam saya pakai instant kopi. Masuk je. Sebab instant kopi ni dia punya bau memang sangat kuat ya. Lepas tu akak kacau je lah kak. Macam bancuh air tu kak kan. Kacau lah kak. Kacau macam ni kak. Lepas tu ketepikan ya. Bekas ni ada pure butter 100 gram dan juga 25 gram saya letak buttercup. Akak nak guna keseluruhan pure butter pun boleh, akak nak guna keseluruhan margarine pun boleh. Ikut akak Yang penting butter akak ataupun margarine akak bergaram ya, dan juga suhu bilik ya kak. Lepas tu ini ada icing sugar, saya akan ayak ya akak. Kalau akak tak ayak, akak tengok ketulan-ketulan sakti dia akak, saya tunjuk dekat-dekat kak Akak tengok ni berketul-ketul ni akak, icing sugar. Akak kena make sure akak ayak ya. Akak whiskkan dia je. Dengan butter tu sebati lah kak. Tak payah nak over sangat dia whiskkan kan. Tak payah nak over kita whisk. Just nice je. Bila tekstur dia dah macam ni, akak boleh masukkan kuning telur. Okey, akak masukkan kuning telur ya akak. Masukkan kuning telur, lepas tu akak whisk lagi lah. Akak ambil bancuan kopi akak tadi tu, akak tuang je. Masukkan je semua. Whisk lagi. Bau kopi dah naik dah kak. Masukkan esen vanila sedikit. Akak whisk lagi. Dalam ni ada tepung jagung, tepung gandum dan juga ada cocoa powder. Akak ayak masuk kat dalam ni, okey? Ayakkan dia tau, wajib ayak akak. Cocoa powder ni kak, kalau tak ayak kak, tak pergi tergigit. Akak stres, tahu tak? Sebab dia berketul-ketul. Ayakkan dia, tengok cocoa powder memang berketul. Mixkan dia together. Akak kena pergi sinki cuci tangan. Lepas tu gaul pakai tangan ya. Kita tak pakai glove tau akak. Payah pakai glove kak. Kita pakai tangan sahaja. Okey, ada yang kata, Rina pakai tangan, kenapa tak pakai glove? Ikut suka saya lah. Ni kan biskut saya. Macam tu je akak kita. Dia akan melekat kat tangan. Akak kena gaulkan je. Dia bagi sampai hilang lekatan tu dekat tangan akak. Okey? Akak, dia mula-mula memang akan merasa macam melekat-lekat lah kat tangan kak. Akak kena buat slow-slow macam ni. Kaut-kaut dia pakai tangan macam ni kan. Kena manja-manja kak.
Biar minyak dia keluar. Bila minyak dia keluar, dia tak melekat kat tangan dah. Tadi banyak tau melekat kat tangan saya. Now dia dah tak banyak dah. Kena kerap buat macam ni perlahan-lahan je kak. Tak payah nak gelojoh-gelojoh. Buat slow-slow je. Kemudian, you buat macam ni. You ambil-ambil tepi ni. Okay. Buat macam ni kak. Tu, you jangan tambah tepung tau. Jangan tambah tepung. Biskut ni memang tak ada pakai baking powder ke, soda ke, tak ada kak. Tak melekat kat tangan, dah tak melekat. Dekat bowl pun dah tak melekat. Okey, akak dah boleh gentel-gentelkan dia. Kita buat 5 gram lah korang. 5 gram comel. Agak kena gentel-gentel macam ni kak. Bagi dia panjang sikit lah kan. Sekejap nanti saya tunjuk dekat 5 gram lah guys. Ada setengah orang dia memang nak timbang kan. Timbang lah kak. Kalau tak nak timbang pun boleh. Nak terus gentel kan. Rina saya malas lah nak timbang-timbang. Tak payah timbang. Gentel terus. Buat bulat dan terus panjangkan dia. Lepas tu letak je dulu. Susun je dulu. Kau. Nak buat saiz 5 gram, you boleh bakar dalam 10 minit ke 12 minit. Kalau you buat 8 gram, dia besar sikit, you bakar lama sikit lah dalam 15 minit. Okay? Lain macam rupanya. Akak, ini kan biji kopi. Ini anda masak. Okay, you boleh ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Rasa macam eksklusif sangat. Wih, sedap wih, sumpah. Wih, ya Allah. Ni bolehlah buat raya tahun ni. Yang ini kak kan, yang ni kan kita timbang 5 gram kan. And then you gentel dulu, gentel macam ni. Lepas tu you bagi dia panjang. Bagi macam bujur-bujur macam tu. Yang macam you buat Elmer London kan. Dia dah bujur. Lepas tu, you ambil spatula ke. You ambil pencokil gigi ke. You potong tengah. Jadilah macam ni kak. Bentuk biji kopi. Gelap sikit lah, tak nampak terang. Biji kopi akak macam ni. Lagi sekali saya tunjuk ya. 5 gram ya. 5 gram. Gentelkan dia. Panjangkan dia. Macam Elmer London. Sekali lagi saya tunjuk. And then, you ambil spatula. Pencukir gigi. You potong tengah. Kita tak pakai acuan kak ya. Kita macam ni je. Dan jadi biji kopi. Akak, suhu dia untuk 5 gram, suhu dia 160, api atas bawah, rak paling bawah selama 10 ke 12 minit. Okey. Yang ini yang dah siap masak, dia memang sangat macam mana dia sangat rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa penggemar kopi memang akan suka. Dia cair kat dalam mulut juga. Rasa dia macam kurang manis. Sangat sedap lah. You all boleh cuba. Okay. Rapuh. Sedap kak. Saya makan yang dah masak ya. Bukan yang tak masak lagi. Okay. Nanti terkejut orang.